Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang apa itu meroyan atau dikenali sebagai postpartum depression, iaitu kemurungan klinikal yang dialami oleh ibu-ibu yang melahirkan anak ataupun sebagainya ialah lelaki. Sebagainya ibu-ibu yang melahirkan anak, mereka akan melakukan gejala yang tidak yang negatif terhadap diri dia ataupun anak dia. Dia merasakan jiwa-jiwa yang tidak tenang. Dia menunjukkan dia seorang yang melakukan satu benda yang pasif terhadap diri dia. Ada tanda-tanda meroyan ialah seseorang itu kelihatan terlalu lesu, dia tidak bermaya. Lepas tu, dia hilang kegembiraan untuk menjalani kehidupan seharian. Dia tak seperti biasa. Selalunya dia ada mood, macam mood berubah-ubah. Mood dia berbeza dengan orang yang normal. Lepas tu dia sukar untuk tidur malam dan dia sangat sedih yang keterlaluan. Macam nangis meratapi sesuatu yang dia kehilangan. Dia menangis tanpa sebab. Lepas tu dia rasa resah gelisah, rasa diri dia tidak dihargai dan tidak berharga terhadap seseorang yang disayang. Dia sentiasa rasa bersalah, macam tak tahu aku kat mana macam tu. Dan dia juga dia hilang selera makan dan tidak boleh menumpukan perhatian. Banyak punca yang boleh menyebabkan masalah ini. Antaranya ialah sakit itu atau wanita tersebut pernah mengalami kemurungan, sama ada pada diri sendiri ni atau ahli keluarga dia. Yang kedua ialah perubahan hormon yang banyak, iaitu perubahan hormon mendadak boleh merangsang kepada kemurungan itu sendiri. Yang ketiga ialah pertambahan tanggungjawab. Antara komitmen yang kerja yang wanita tu lakukan, mereka tidak dapat mengatasi dengan baik dan menyebabkan seseorang tu stres. Sebab tu dia lebih mudah mendapat penyakit tersebut. Yang keempat ialah tekanan terhadap diri sendiri ataupun antara keluarga, kewangan. Yang kelima ialah kurang sokongan keluarga. Macam mana saya nak tegaskan, sokongan keluarga ni sangat penting. Antara langkah untuk mengatasi masalah meroyan ini ialah ibu yang mengandung ataupun yang melepas melahirkan anak perlu mendapatkan tidur yang cukup, iaitu antara 10 jam. Ibu yang sudah bersalin bolehlah meminta tolong ahli keluarga ataupun suaminya untuk menjaga anak. Sementara itu dia perlu mendapatkan rehat yang cukup. Yang kedua pula, suami perlu memainkan peranan yang sangat penting. Suami perlu mendengar apa masalah daripada isteri sendiri. Ini adalah salah satu untuk mengelakkan si isteri itu stres dengan masalah yang dihadapinya. Yang ketiga pula ialah si isteri tersebut perlulah memakan makanan yang sihat, perlu memakan makanan yang seimbang untuk menjaga kesihatan tubuh badan dia. Yang keempat pula, ibu yang bersalin ni perlu mencari kawan untuk bergaul, untuk meluahkan perasaan selain daripada keluarga ataupun daripada suami sendiri. Tengok benda ni. Awak jangan terkejut pula. Betul tak? Betul. Awak sanggup kan? Saya nak bawa awak jumpa mak saya boleh? Betul. Betul. Ini saya ke? Pasti. Cuba dulu. Boleh tak? Salam. Ada? Boleh. Balik. Kenapa ni? Kau senyum-senyum. Ada apa-apa. Tapi ada nak kasih. Cakap apa? Ada kawan ada. Kawan? Perempuan. Kawan? Ini macam ni. Tu Mami. Betul? Kawan je. Kawan? Tak nak kenal ke ke? Boleh juga kalau Mami kasih. Tunjuk ke kawan ni? Dia dengar dulu. Okey. Dia nak panggil. Ha. Mina. Salam.
belajar dah. Saya dekat SPM tu saya dah berhenti sekolah. Saya dah hidup sendiri. Dekat SPM? Oh. Saya hidup sendiri? Mak ayah? Mak ayah saya dah lama dah meninggal. Waktu saya 5 tahun. Meninggal? Saya hidup dengan anak yatim dekat Kelang. Oh! Ni kamu kenapa datang kat sini ni? Tak, tadi Adam cakap nak kenalkan saya dengan mak dia tu yang saya datang. Oh, kenalkan mak. Kejap. Kahwin dah maknanya? Sebab dia cakap dia nak serius dengan saya. Serius eh? Wali Hakim lah. Zainab. Mina. Zainab, sorry. Aminah lambat. Tak apalah. Zainab kau buat apa pun. Duduk je kat sini ambil angin. Segar kan? Zainab, Zainab cuti ke? cuti. Zainab baru ingat. Kenapa Mina call Zainab semalam sungguh je? Inilah nak cerita ni. Apa ceritanya? Zainab, Aminah ada berita gembira. Apa tu? Dalam 2 atau tak sure lah 1 atau 2 bulan lagi Aminah nak kahwin. Ya, betul. Akhirnya kahwin juga kau nak. Tapi jangan santai sangat. Sebab dia dah tak Adam. Adam? Adam yang Aminah kenalkan. Yang baik tu. Oh ya ada yang tu. Dia ke orangnya? Dia lah orangnya. Ya Allah, punya nak pusing situ juga. Jodohnya. Okey, alhamdulillah. Nah, nanti Zainab jadi pengapit Aminah Ayalah orang lain dah malu lah. Zainab lah, tak nak lah orang lain. Asal pula kenapa Zainab? Zainab, jom lah kita makan. Okey lah. Nak tahu juga ni. Okey. Mina belanja lah. Boleh. Okay. Awak, Ya saya. buat apa tu? Ada. Untuk sabar. Awak, saya ada berita nak tahu awak ni. Nak bagi tahu. Awak Dia apa? berita gembira. Cakap macam mana? Kita nak kerja. Betul lah. Ada sebut kan. Dia 2 mata. 1 hidung. 2 telinga. 2 tangan. 10 jari. Ya. Ya ke? Awak ni Betul lah. lagi. Betul kan? Tidak salah. Terus? Saya dengar awak tak nak lelaki jadi ayah. Betul ke? Ya. Kenapa pula? Awak ni. Okey. Tak. Betul. Cakap betul. Ya. Betul ke jadi ayah? Nanti saya jadi nenek. Masa waktu Yang dia cakap apa? cakap saya nak mengandung 2 bulan. Lelaki ke perempuan? Mana boleh tahu lagi awak baru 2 bulan. Tak apalah. Yalah. Syukur. Mami, tak tidur lagi ke? Orang kamu nak balik ke? Tak. Tadi ada kerja sikit. Di sini duduk sekarang. Ada apa? Mami, tak kisah kalau awak balik lambat ke atau apa. Tapi Mami tahu anak Mami mesti balik. Tahu. Tapi yang Mami tak puas hatinya isteri kamu. Oh. Dia selalu balik lambat. Tahu dia pergi mana? Tak ada pula. Waktu hati-hati sikit. Apa pun, dia tu perempuan. Awak tanggungjawab kamu. Tahu. Saya faham. Mami lagi takutnya. Dia tahu-tahu jumpa lagi mana-mana tak? Entah anak yang dia kandung tu anak Monica. Terus, aku lah Mami. Apa-apa pun, baik pasang satu lagi siap-siap. Kamu tu boleh tetap kau tampai. Okey? Okey. Faham. Kamu pergi tidur. Wah, apa khabar kan? Alhamdulillah, sihat. Sihat. Sejak ni sihat lah. Dengar cerita dah.
Ada misi. Dah nak masuk bulan dah. Oh ya ke? Alhamdulillah tanya. Dah. Saya nak beritahu. Tapi harap rasa sangatlah. Saya cuma niat nak cakap membantu je. Kenapa? Saya takut je. Kenapa? Awak tu tenang sejak ada yang baru dah ambil perut ni. Tenangnya. Jadi sebenarnya saya nampak awak punya suami jalan dengan wanita lain. Tapi saya tak tahu sama wanita itu ada hubungan apa-apa ke tak ada. Nampak kat mana tu? Lepas tu saya ada jalan kat mall. Dengan suami saya lah. Mungkin kawan sekecil dia kot. Sebab sekarang dia cakap dia kuasa sangat. Yang saya pun tak tahulah. Saya tak boleh nak tanya dia. Dia macam sekarang ni dia lain lah dengan saya. Dia macam marah. Kenapa awak ada masalah ke? Tak adalah. Cuma mungkin dia ni kot. Dia penat bekerja. Itu yang dia balik tu dia marah-marah. Dia penat je tu. Kalau macam itu tak apa lah. Semoga apa yang kita anggapkan tu betul lah. Mina dah sampai ke? Jemput minum. Ni jemput minum. Ya Mami. Ni Aminah. Ni Mami. Duduk sebelah Mami. Ni Mami nak beritahu ni. Tetamu kita datang daripada jauh. Pak layan dia dengan baik. Allah. Kalau ada apa-apa masalah, saya akan pergi bawa dulu. Siapa ni Mami? Saya. Saya girlfriend dan merangkap bakal isteri Adam. Bakal isteri Adam? Ya. Apa ni Mami? Awak dah dengar kan? Bakal isteri Adam? Apa kurangnya saya Mami? Astagfirullahaladzim. Saya tak pernah berbagi restu kepada awak. Tapi kami dah kahwin 2 tahun Mami. Saya pun dah mengatur Mami. Apa yang Mami nak lagi? Kahwin tak kahwin. Kalau Mami kata tak restu, Mami takkan pernah. Kalau awak nak jadi lebih baik, tengok. Sekarang ni Mami takkan malas saya. Mami! Siti, puasa tengok sekarang. Pas. Sangat pahit. Kenapa? Kenapa awak nak rampas suami saya? Saya merampas suami awak. Tak. Saya nakkan suami awak sebab saya dan suami awak tanding. Awak ada apa? Ya Allah, Keti. Kita dalam dunia ni, kita sama je, Keti. Sama je. Kaya ke, miskin ke, sama je. Tolonglah, Keti. Lupakan suami saya. Dah lah tu. Bersyarah dengan saya. Saya tak nak dengar lah semua tu. Itu semua alasan lah kiranya. Keti, keluarga kami dah bahagia tanpa awak. Jadi awak pergi daripada keluarga kami. Bahagia ke? Awak dengan anak awak dalam kandungan tu kacau je lah. Tata, anak orang nikah ke? Melempang aku perempuan. Aku siapa lah sebenarnya? Kau tanya aku siapa? Kau rampai suami aku. Kau tanya aku siapa? Assalamualaikum. Mami, anak nak balik. Aminah! Aminah, apa bawa dengan kereta ni? Kau tanya saya. Kau tanyalah perempuan ni. Kereta, kenapa? You nak tahu tak? Dia pukul saya. Dia tolak saya tadi. Kenapa dia awak keluar ni? Saya tolak dia sebab mulut dia. Kau tanya dia. Apa yang dia cakap kat saya? Dia cakap kat anak kita ni. Dia cakap anak ni anak haram. Kau tahu tak? Dah. Titik, jom kita saya. Nah, nampak tak tadi semua ni? Tu Mami. Ni dah kenapa ni? Ada apa Mami? Ini nak telefon ke? Ya. Bagi kat Mami. Ni dah kenapa ni? Pergi basuh muka tu.
lah aku cakap dengan mak. Ayah tak mengaku. Dia anak ayah. Kalau baby, apa pun yang berlaku, mak akan sentiasa ada dengan dia. Apa pun yang berlaku, ayah tak terima, mak walaupun nenek tak terima, mak sentiasa terima. Mak akan jaga sampai baby besar. Mina ada something nak cerita kat Zainab. Dah nak sedih dengar. Tu kan. Kenal tu semalam mak kata Aminah ada bawa seorang perempuan. Ya ke? Siapa? Betul Zainab. Kenapa? Pula dia nak jadikan perempuan tu isteri Abang Adam. Ya Allah. Masa kita orang gaduh semalam. Dah nak buat apa sekarang ni? Zainab ada ni tak? Awak nak apa? Suami saya tak ada kat sini. Mak saya pun tak ada kat sini. Oh, suami awak dan mak awak tak ada? Bagusnya. Memang nikmatnya saya. Cukup-cukuplah kacau tanya kami. Dah lah, pergilah Rani. So, kalau mak awak dengan suami awak tak ada kat rumah ni, bolehlah saya buat apa-apa dekat awak. Saya nak awak minta cerai kat suami awak tu. Tak akan. Kalau apa pun berlaku, saya takkan minta cerai dengan suami saya. Perempuan! Minta cerai kat suami kau ni dah degil lah. Kau balik lah. Kau balik lah. Balik lah. Pada muka kau. Buat seperti aku. Mana abang ni? Baby? Baby tunggu ayah kan? Baby tunggu tau. Sekejap lagi ayah sampai lah. Aku ada laki. Tapi aku sakit. Mana ni semua orang? Mana semua orang ni? Awak dah balik? Aminah, Ya, awak. awak ambil beg ni. Keluar sekarang. Keluar. Kenapa? Memang betul kata Katie. Saya tak percaya kata awak lagi. Faham? Saya nak cerai awak malam ni juga. Sekarang, keluar. Cepat. Kau beramus sebelum main. Awak! Sekarang. Cukup di sini perjalanan kita menghukum diri, mendera hati ini terhimpit dengan suasana. Salah ni siapa pula datang tadi tu ni? Kenapa semua orang tinggalkan aku? Aku seorang je. Suami aku tinggalkan aku. Mak aku pun tinggalkan aku. Anak aku pun dah tinggalkan aku. Aku seorangan. Macam mana aku nak hidup ni?
Awak ada nampak anak saya tak? Tak. Siapa nak awak? Tadi saya nampak anak saya kat sini. Awak culik anak saya. Ni seorang-seorang kat sini. Awak tipu, awak culik anak saya. Gila kan? Pergi. Saya tak gila. Pergi. Jauh. Mana anak saya? Awak ada nampak anak saya tak? Kau siapa? Saya nak cari anak saya. Ada nampak anak saya tak? Anak kau mana satu lah. Aku tak kenal kau pergi kerja kat Tadi saya dengar anak saya nangis. Mana anak saya? kau okey ke dah ni? Macam mana kau boleh dengar Awak culik anak saya tak? Kau kenapa tu? Awak culik anak saya. Dek. Anak saya. Awak rasa suami saya? Ya Allah, Sri. Ambil masih. Anak saya mana? Tak kenal kau. Anak saya mana? Gila ni. Tak gila. Tak gila. Nanti ayah balik. Nak tidur ya? Nanti ayah balik. Itulah. Mak dah dua ni. Tidurlah. Janganlah asyik nangis je. Anak mak lapar susu lagi ke? Tadi kan dah susu. Tidurlah. Anak mak cakap tidurlah. Bising lah. Kenapa bising anak mak ni? Awak ni siapa? Nama saya Zainal. Awak tak kenal ke? Saya tak kenal. Kita dulu kawan baik. Aku dah kenapa dengan awak sekarang? Awak tak apa. Saya tak kenal awak. Awak pergi. Aminah dulu kita kawan baik. Bila? Tu tak ada kawan. Awak ada kawan, awak ada saya. Saya Zainal. Kawan saya. Ya. Kawan saya Zainal. Ya. Kita main. Saya ada. Tu anak saya. Ya Allah, kenapa? Aminah campak baby comel dekat lantai. Dia nangis tadi. Saya menyampak tengok dia nangis. Asyik nangis je. Waktu dia diam kan? Nak mak. Ni kawan mak. Nama Zainal. Dia nangis kata saya benci dia. Jangan benci. Kita bagi dia tidur dulu. Kita bagi dia tidur. Dah tidur. Diam, dia dah Sana. diam. Namun, cincin. Nak mak nak tidur. Nak mak tidur dulu. Nanti petang kita pergi jalan-jalan. Kita pergi keluar. Pergi tengok burung. Nanti ayah balik kita ke rumah ya. Mama janganlah sedih-sedih. Tunggulah ayah balik. Mak, janganlah nangis. Ayah balik lah. Jangan nangis. Ayah balik. Kenapa nangis ni anak mak? Tak sayang mak ke? Dah nangis anak mak. Dah lah nangis. Mak ngantuk. Mak nak tidur pula ni. Tidurlah. Bising lah kau ni. Bising lah anak mak ni. Nak ikut ayah sangat ke? Ha? Kau nak ikut ayah kau mati ke? Kau pergi mati dengan ayah kau. Pergi mati dengan ayah kau. Mak benci kau mak. Benci ayah kau. Mak benci ayah kau. Kau pergilah mati dengan ayah kau. Kalau kau nak nangis sangat, pergilah mati dengan ayah kau. Pergi. Macam mana Rin? Saya baik doktor ni. Tapi kan doktor, semalam
Saya ada nampak seorang perempuan cantik, doktor. Tapi dia nak bunuh saya dengan anak saya ni, doktor. Dia cakap dia tak nak saya dengan anak saya ni hidup, doktor. Kenapa nak bunuh awak? Saya tak tahu, doktor. Doktor, dia datang dengan seorang lelaki. Dulu lelaki tu suami saya. Tapi sekarang dia pun cakap nak bunuh saya. Semalam dia nak bunuh saya. Saya lari, doktor. Saya lari, saya takut. Kenapa lelaki jahat? Lelaki semua jahat, doktor. Dah lah, awak janganlah sedih. Ayah saya tak jahat. Mak saya saya bawa tak ni. jahat. Betul, apa ni? Sedap tau. Yeay. Dia makan tau. Macam mana keadaan kawan saya sekarang? Kawan awak ni, pihak kami sedang cuba sedaya upaya untuk merawat penyakit yang dia alami. Awak jangan risau sebab penyakit dia ni memang boleh dirawat, tapi ambil masanya agak lama. Agaknya berapa lama tempoh untuk kawan saya ni baik? Bergantung kepada pesakit tu sendiri. Kalau kawan awak ni dapat sokongan daripada family dia ataupun kawan dia, sekeliling dia dapat bantu dia, insya-Allah dia cepat dengan tu. Saya berharap sangat doktor bolehlah bantu kawan saya supaya dia pulih seperti biasa. Saya memang berharap sangat doktor. Awak banyak-banyakkan berdoa untuk kawan awak dan jangan lupa bagi sokongan kat dia. Doktor. Awak. Okeylah. Macam baik? Saya minta diri dulu Saya ada kerja ni. Doktor nak pergi dah. Bye. Jom kita Jom. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zainab ke? Ya, doktor. Oh, tadi ada miss call ya? Zainab call doktor tadi. Oh, ya ke? Ni kenapa ni? Zainab ni nak jumpa dengan doktor. Doktor free tak? Doktor Free. Ni, saya nak ingatkan jangan panggil doktor, panggil aunty. Okey, aunty. Okey. Aunty free sekarang? Free? Masa lunch je lah. Lagi 1 jam lagi. Okey. Kalau macam tu, jumpa dekat tempat yang biasa kita jumpa lah, aunty. Oh, okey. Tak ada masalah. Okey. Okey. Assalamualaikum. Salam. Astaghfirullahaladzim, Zainab. Minta maaf kalau sangat. Aunty lambat tadi. Tak apa, aunty. I know aunty busy. Okey, tak apa. Biasalah education ni. Budak-budak bising lah. Ya Allah. Tapi don't worry. You always be a good student. So, you memang nak ada dekat dalam mata kau. Okey. Apa dia? Zainab ni nak minta tolong aunty sikit je. Tak tolong? Nak mohon sangat aunty bantu Zainab dalam bahagian ni. Okey. Okey. Always yes for you. What is it? Ni pasal menantu aunty. Menantu. Khadijah? Siapa lagi menantu ni? Menantu aunty Nasrina. Suami. Aminah? Yes. Nak tolong apa Aminah tu? Aunty pun tak tolong berbaik dengan Aminah. Berbaik? Yes. Wait. Aminah dengan Zainab ni ada apa-apa ke? Aminah tu kawan baik sangat. Kawan baik? Yes. This is the first time I know about this. Kawan? Yelah, sebab aunty tak pernah nak ambil tahu tentang menantu aunty sendiri. Macam mana aunty nak tahu dengan siapa dia berkawan? Well. Okey, apa dia? Aunty tu lah berbaik dengan dia. Baik. Sebab I tengok dia tengah merana sekarang ni. Kerana? Yes. Dari sudut apa tu? Emosi, gaya kehidupan dia sekarang dah berubah. Dulu tu orang yang ceria, dia selalu macam bagi semangat dekat I. So sekarang ni dia macam murung. Saya murung. Kesianlah kat dia. Oh.
Tak sangka Mina ni cerita macam-macam dekat Zainab ya. Aunty bukan macam tu. Ini daripada pandangan saya sendiri. Apa yang saya lihat daripada luaran dia setakat ini. Dia murung sangat. Aunty tak perasan ke? Zainab, kalau Zainab tahu apa dia buat dekat luar daripada rumah, Zainab takkan jadi baik macam Zainab sekarang ni tau. Zainab akan jadi macam saya. Apa? Dah. Kalau nak cakap pasal Aminah ke apa ke, saya tak nak dengar. Apa-apa you cakap pun, aunty please, aunty. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak ada dah tengok tu. Suami saya dengan anak saya duduk main tu. Suami dengan anak? Tengok tu. Kelakar kan dia orang? Dari tadi duduk kat sini tengok suami dengan anak je ke? Apa? Saya tengoklah dia main. Nanti pun nak dengar naik dah tu. Tak nak main saya? Nak, saya nak tengok anak saya. Dah lah, tengok saya pula lah. Saya tengok anak je. Awak ni nurse baru kat sini eh? Saya nak. Kawan awak? Saya? Ya. Kita ada kawan? Ada. Kita selalu jalan sama-sama. Borak sama-sama. Buat kerja sama-sama. Ya ke? Ya. Tak percaya? Ya. Ni ada gambar. Ni siapa ni? Lelaki ni siapa? Saya macam pernah nampak dia. Siapa dia ni? Siapa dia ni awak? Siapa tu lelaki tu awak? Bagi tahulah saya. Macam kenal lah dia. Apa dia tu? Awak bagi tahulah saya. Kenapa awak menangis? Wan, Aminah buat apa tu? Doktor. Saya tunggu anak saya. Tadi kan doktor ambil anak saya. Wan Aminah, anak awak dah tak ada Puan. Anak saya ada lah doktor. Tadi doktor yang ambil anak saya pergi. Makin cikgu Puan. Anak kau dah tak ada. Anak saya ada lah doktor. Tadi saya nampak anak saya doktor. Saya nampak anak saya. Masak gula tak Puan? Nak? Yeay, dapat gula-gula. Mesti anak saya suka. Okey lah. Tapi anak saya mana doktor? Ni gula-gula untuk anak saya. Anak saya mana doktor? Mana anak saya? Mana? Nurse. Mana? Ya Allah, ampunkanlah dosa orang yang pernah menyakiti hatiku, ya Allah. Ampunkanlah dosa orang yang pernah hadir dalam diriku, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosaku kerana pernah menyakiti orang lain, ya Allah. Sesungguhnya aku hanya insan yang lemah, ya Allah. Aku hanya hamba-Mu yang lemah, ya Allah. Cik, cik kena kerja baik-baik tau. Cik dengar tak ni? Cik? Ya? Ya. Tengok sebentar lagi ni. Awak sekejap lagi saya call. Mami, ya Allah. Awak ni siapa? Saya kenal dia. Mana dengan dia doktor? Dia sakit dengan Nabi. Sakit tu orang yang sangat teruk.
berapa lama ni? Dah lama juga. Ni? Apa ni? Kenapa ni doktor masuk terlambat je? Nampak macam sesuatu yang terjadi dah. Macam dia nak cakap sesuatu kat awak. Mungkin ada kena mengenai kisah silam dia. Sebenarnya saya kenal dia. Mungkin dia nak minta maaf dengan awak kot. Mami? Dah. Mami dah lama dah maafkan Mami. Dah. Secubis kasih yang telah kau beri, kan ku simpan dalam memori. Indah tapi semuanya telah berakhir.